datang ke sini tapi tahu pasal buku Jom ni kat convention Islam dengan Rasul macam kat Islam. Lupalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tahu majalah Jom ni daripada seorang kawan. Dia cuba nak membetulkan diri yang dekat landasan yang salah ni. Jadi dia cadangkan untuk baca majalah Jom. Memang serius saya cakap, buku ni memang serius sikit. Sebab waktu saya tengok majalah Jom ni, dia punya grafik dia memang, saya ingat first komik, tapi rupa-rupanya macam, ya Allah, dalam ni penuh macam isi dakwah sama sekarang yang kita perlukan. Majalah Jom ni semua ada. Cover dia lawa. Dalam ni pun banyak kubah yang kita buku ni sangat best. Pengisian yang padat. Lepas tu dia menjawablah segala persoalan yang kita duk simpan selama ni. Tajuk dia yang menarik dan grafik yang sikit. Saya punya pembacaan boleh saya untuk semua tingkat umur. Membaca diri dan teruskan diri yang seterusnya. Saya harap boleh teruskan majalah Jom ni. Saya harap dapat saya ambil tiba dalam majalah Jom. Saya amalkan. Translatekan ke bahasa Inggeris ke dan buat jualan sampai ke antarabangsa. Majalah Jom Best.